Ada jemaah angkat tangan takbir masih nak rokok. Ada yang terus rokok. Kadang-kadang mengganggu kita ke solat berjemaah. Apakah hukumnya? Dengar baik-baik. Dia kata ada orang bila nak rokok, Allahu Akbar. Ada orang tak angkat tangan. Jadi hak mana satu betul? Yang betul angkat tangan. Okey, Nabi angkat tangan 4 perkara. Dengar baik orang faham. 4 tempat angkat tangan. Pertama, masa ni mula-mula takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan. Yang kedua, masa nak rokok. Allahu Akbar. Okey. Yang ketiga, bangun dari rokok. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, naik dari tahiyat awal ke rakaat ketiga. Allahu Akbar. Berdiri balik. 4 tu saja angkat tangan. Faham lagi? Tapi ada orang setengah gitu. Tiap-tiap rakaat Allahu Akbar. Ada dia tak mengaji tu. Faham?